Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pertolongan Ya Allah untuk memberikan kecemerlangan pada anak-anak kami yang akan menduduki peperiksaan SPM kali ini. Ya Allah, berikanlah kecemerlangan kepada mereka dalam senarai ini Ya Allah, iaitu berikanlah kecemerlangan kepada Airin Farisha binti Halim, Haifah Zara binti Ahmad Faizal, Alisha Kaisara binti Anwar, Amna Kharijah binti Muhammad Nazrin, Auni Nur Hazikah binti Adi Iskandar, Dania Fariha binti Muhammad Salihin, Darwisi Akif bin Nurul Hisham, Faris Nur Rizki bin Muhammad Tarmizi, Fatin Aqilah binti Asrul Effendi, Khadijah Alisha binti Khaizil Ashraf, Muhammad Rifki Daniel bin Muhammad Farizal, Muhammad Alif Rayyan bin Saiful Nizam, Muhammad Faris Muhammad bin Muhammad Muhaimin bin Muhammad Fairuz, Muhammad Faris Ikhwan bin Abdul Syukur, Muhammad Iman bin Muslihat, Muhammad Yusazril Al-Fiq bin Muhammad Yusuf, Muhammad Zaim bin Muhammad Kamal, Nuh Huzairi bin Muhammad Faizal, Nur Akalisha Hanim binti Adnin, Nur Alisha binti Haryadi, Nur Akif Amshar bin Nur Azman, Nur Aqilah Arisa binti Kamaruzzaman, Nur Dawisyah binti Muhammad Azri, Nur Idina Sofia binti Zaiful, Nur Miftahul Jannah Haz binti Muhammad Aswanizam, Nur Sofia Firdina binti Muhammad Muhammad Yusri, Nuraina Husna binti Asnawi Prasham, anak lelaki Sorian, Putri Nurul Wadina binti Abdul Wafi, dan Zahir Arif bin Aslizam. Ya Allah, Tuanku, bantukanlah mereka Ya Allah, berikanlah mereka ketenangan dan kecemerlangan untuk menjawab peperiksaan SPM mereka, supaya mereka cemerlang Ya Allah. Tolonglah bantu kami Ya Allah, dan juga bantu rakan-rakan mereka dan keseluruhan warga STPJ yang akan menduduki peperiksaan kali ini Allah. Bantuan daripadamu sangat-sangat kami perlukan Ya Allah. Amin 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 ya rabbil alamin. Da'um fiha subhanakallah wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.